Itu aku dah pergi. Aku tak tahu apa kalau aku tak ada salah kau kalah ya. Okey tu Weng Hao Nabifi. Terima kasih banyak-banyak. Dan belakang tempat baru. Lain tak ada. Tak ada. Tiba-tiba perut kau je masuk frame ni. Dia apa bukan. Sama lah, sama. Thank you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Weng Hong and Vivi. Happy birthday to you. So sebelum ni kalau pergi training ke apa kan, memang introduce myself. I'm from PRPC FTP operation. So orang macam from Vietnam. Okay, macam tu lah. I memang rasa proud lah. Itu je. Thank you. Okay, untuk Fifi dululah. Fifi, thank you very much kerana sudi jadi join UFO teacher Turkish. Kau emosi. Apa ni? Thank you lah sebab dah assist kita dalam satu dekat kita punya plan juga, dan nombor dua selalu tolong PPE dengan TA dengan CPK kita untuk buat daily punya job. Apa ni, sama-sama dengan OTS kita juga. Patut on apa ni, kita punya yang just recently yang kita punya OIA ni banyak action item tu, kalau tak dengan apa ni pertolongan daripada Fifi, susah jugalah kita nak close, dan susah jugalah kita nak track. So untuk Fifi ada dengar juga ada beberapa pinangan-pinangan kan. Kita ada dengar-dengar. So yang mana yang apa ni, kalau ada yang tersangkut, pilih betul-betul. All the best lah untuk future endeavour. Hopefully kita jangan lost contact lah. Kalau perlukan apa-apa bantuan, boleh je reach out abang-abang yang ada kat sini. Abang-abang Abang Daniel volunteer. Abang-abang volunteer. Abang Daniel banyak sangat, tak boleh. Abang Awin kan? Abang Awin. Pakcik. Janganlah pakcik. Abang lah itulah. Jangan lost contact je lah. Kita masih ada sini, kita orang pun masih ada sini. Kita akan sentiasa ada kat sini untuk support lah. Okay, thank you Fifi. Okay. Untuk Wahong juga, sebelum tu nak cerita banyak, sebab banyak sangat Wahong buat kan, banyak sangat aktiviti yang dia buat untuk support kita. Walaupun Wahong kat sini sepatutnya berapa itu sepatutnya short time saja kan. Lepas tu disebabkan kita ada masalah, lepas tu kita memerlukan idea-idea dan juga dia punya tenaga. Dia kita dengan rela hati untuk extend lagi sampai Baik nak minta another extension pun susah juga kan. Dah banyak kali extend. Tapi banyaklah yang orang buat, banyak juga yang dia bantu kita untuk buah-buah idea dia yang merealisekan kita, ada macam ni kita boleh buat, ada improvement yang kita boleh buat. Banyak jugalah improvement daripada Wahong lah, atas buah fikiran dia kan. Dan Wahong ni kalau tengok, kalau dia kerja tu memang dia tak kira waktu lah. Sampai extended hour, sampai malam dia sanggup. Dan itu yang yang kita nak. Itulah yang dia kita panggil, dia portray orang dulu cakap dirty your hand lah. Salah. Dan sorry lah dulu awal saya pun panggil nama dia salah kan, sampai satu tahap
apa Kalita ke beritahu salah sebenarnya. Tapi Weng Hong. Weng Hong. Weng Hong. Pronounce dia salah. Sebab tu guna pronoun betul. Tak apalah Melayu. Tapi itulah ada dengar tadi macam saya cakap kan. Nanti kalau kita raise SR nanti kita spesifik lah. Kita nak Weng Hong. Kalau sana kita nak lepas, beritahu kan. Kita boleh cucuk je kat sana. Mana tahu kan ada nak mengubat rindu nak datang balik kan. Mana tahu dekat sana pack sangat kan apa kan. So untuk Weng Hong all the best untuk dekat GTS. Hopefully dalam masa 2-3 tahun ni kita boleh nampak nanti keluar satu technical professional Teo Weng Hong. I wish you all the best untuk kat sana and good luck lah. Banyak membantu in term of proses lah, especially 6340 lepas tu 6335 masa awal-awal tu kan. Banyak yang belajar daripada Weng Hong jugalah sebenarnya. Fifi pun terima kasih juga, banyak membantu physical isolation list, TA punya item, lepas tu ada buatkan dashboard Pi Vision untuk panel, untuk monitor lab sample apa semua kan. So tu effort yang membantu kita lah. So terima kasih banyak-banyak lah. All the best in the future dekat tempat baru. Okay. Saya percayalah sebab saya pun banyak belajar daripada dia juga. Bijak hari ni. Kita dah Weng Hong pula. Fifi. Oh. Oh Fifi. Kayak lagi ya. Okey. Kita malu. Okay. I tak pandai bercakap lah, tapi Tisu dah ambil belum? just nak share with my feelings lah. Basically throughout these 2 years, I really learned a lot, definitely. And then masa really macam time flies lah kan. I still ingat masa mula-mula I masuk, I pergi MCB jumpa bos Pak dulu. Bos Pak suruh I datang OSB jumpa Syahid. Masa I datang sini, Syahid duduk sini. And then dengan muka serius poker face. Kalita duduk situ, busy working juga. I duduk sini, lepas tu tunggu lama jugalah. Lepas tu I datang cari Sarah, baru tahu oh dia pun from Watu Fahad. Masa tu Kang duduk sini, muka sombong. Tapi okay je, lepas kan dah get to know each other, memang rasa orang-orang kat sini memang baik lah. And then ini I nak clarify, Hamka tu I say for Sarah. Dia marah orang Sarah, bukan saya. Tapi betul lah, I mean throughout these 2 years kan, banyak I belajar dekat site dengan everyone. A lot of challenges faced. Stress memang stress, busy memang busy, tapi memang best lah sebab that was a time when I really feel learning curve saya speed up. And then untuk semua kawan-kawan, terima kasih. And then kalau untuk semua OTF dia, kalau ada titas yang I buat mengarut, terima kasih sebab willing to entertain me. And then untuk bosses, sangat thank you juga sebab willing to acknowledge my efforts lah, put out a lot of good words. Thank you Kalita, ini banyak membantu saya. And
Then and nak cakap sorry juga sebab sometimes I may be bitchy. Tapi I gurau. I gurau je. So if I happen to hurt your feelings or offend you, I say sorry. I really didn't mean it. Lepas tu thank you lah. And then hopefully maybe we meet again each other in the future. Thank you. Address rumah you ada tak? Oh, capai lady first. Tak, sebab kita nanti nak memang kita nak bagi dia menangis. Okay, saya mula nak cakap terima kasih sebab tunjuk ajar saya. Okay, lepas tu saya minta maaf lah kalau ada saya salah kata, tersilap bicara. Lepas tu last sekali, halalkan makan minum saya, habiskan makanan kat WC. Maggi lah, saya selalu ambil banyak Maggi. Okey lah, terima kasih semua orang. Terima kasih. Okay, thank you. Cepat nak Fifi ucapan. Ucapan sikit Fifi. Ucapan farewell sikit Fifi. Kita nak frame ni video ni. Terima kasih korang. Oi, terang. Tak payah. Terima kasih korang sebab selalu teman saya makan, ajak makan ni. Jom, tanpa korang, dunia di Pengerang ni sangat tidak indah. Nangis. Tak masalahnya orang sebelah je nangis. Oh, wow. Aisyah, ucapan. Cepat kasih kat Fifi. Saya nak record ni. Bertemu dan berpisah. Okey. Kahwin ajak Aisyah. Kahwin ajak ya. Aisyah, ucapan cepat kat Fifi. Percayalah. Ya dong, bijak aku bagi ucapan kat aku. Dengan harapan dan Kita yang belakang. keyakinan. Allah. Aku kenapa nangis? Boy break. Bagi weh, dia nak ucapan weh. Okay, Bi, dah play. Dah. 1, 2, 3 action. Okay, Bi, semoga dipermudahkan orang. Nangis ke? Ha? Aku tak ada. Ya Allah. Betul-betul lah. Baru sikit. Okay, Bi, all the best, Bi. All the best untuk kau punya next journey lah. Orang kata next journey lah. Dah elok lah. Dekat negara lain tu dah elok lah. Agak-agak kau jumpa
Pilot. Pilot tu Roger lah. Asal Roger aku kan? Pramugari lah bodoh. Asal masih. Salah. Ni pramugari. Pramugari kat airport tu kan. Moga tak lah macam biasa lah. Moga jadi T20 lah tahun depan. Kalau nak cakap bulan depan macam cepat sangat lah. So tahun depan lah. Okay? Okay Fifi. Okey, terima kasih. Hari ni pula. Saya akan rekod tapi tak nak kamera ni pandang saya. Kenapa pula? Tak nak. Tak nak lah. Makanya dah record. Kenapa Fifi record? Saya mengucapkan semoga maju jaya kepada Fifi. Fifi. Ya. Pasti pagi-pagi tak nampak Fifi dah ke masa fleet? Ya doh. Aku dah biasa kalau naik fleet tu ada Fifi. Cik, padahal baru berapa kali. Ya ini tak ada dah. Fifi, good luck tau. Lepas tu Nanti dah banyak duit, jangan lupa tau. InsyaAllah. pastry tu Fi. Tu kalau aku tak bagi aku sedih tu. Pastry sedap Fifi. Nak tahu. Belum kerja lagi kita dapat lah. Aisyah. Okey, awak je tinggal cepat. Oh, kita punya sedih sampai berkabus sampai macam main. Mana tekan? Bagi nanti guys. Janganlah dirakam. Okey, terima kasih banyak-banyak. Minta maaf kalau ada tersalah silap. All the best di Singapore. Nanti kita pergi makan Di Paris Burger. Okay. Memang tahu lah. Ada kat ni. Kita kan datang. Buat rombongan. Boleh. InsyaAllah. Rombongan TV. Selalu. Kemas bilik and balik. This is the view. Panas ya cuaca.
ورزقا طيبا وعمل رحمة